Baik, hari ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan resensi buku yang bertajuk The Surprising Truth About What Motivates Us. Buku ini penulisnya adalah daripada Daniel H. Pink, tahun terbitan 2009. Genre bagi buku ini adalah berkaitan dengan psikologi, motivasi, pengurusan dan juga kepimpinan. Bilangan muka surat bagi buku ini adalah 242 muka surat. Baik tuan-tuan, buku ini dia menceritakan tentang persoalan asas, apakah faktor yang memotivasikan kita dalam bekerja untuk menjadi lebih produktif. Jadi dalam banyak-banyak organisasi masih lagi menggunakan sistem carrot and stick ini pada ketika 2009 lah, di mana dalam organisasi itu dia lebih menjuruskan kepada ganjaran dan hukuman sebagai cara untuk meningkatkan prestasi pekerja-pekerja. Jadi menurut Pink itu, pendekatan ini beliau sebutkan sebagai motivasi 2.0 sudah lagi tidak relevan pada masa kerja kini lah, dan kerana bermula tahun tersebut, tahun makin tahun di mana pekerjaan itu memerlukan kreativiti dan juga pemikiran yang kompleks. Jadi sehubungan itu, Pink, penulis ini mencadangkan satu model baru yang disebut sebagai motivasi 3.0, di mana dia bermula untuk menjadi seorang pekerja ataupun individu yang cemerlang dalam pekerjaan, dia perlu ada motivasi intrinsik di dalam diri individu itu sendiri, dan bukanlah semata-mata berbekalkan motivasi ekstrinsik, contohnya hadiah, ancaman dan sebagainya lah yang daripada luaran. Jadi bagaimana daripada motivasi intrinsik itu kita nak pindahkan ataupun kita nak bukankan kepada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ni tuan-tuan adalah lebih kepada motivasi dalaman daripada diri kita sendiri. Jadi buku ini mengkritik sistem klasik ganjaran tentang hukuman yang selalu digunakan oleh sebuah organisasi. Walau bagaimanapun, pendekatan ini berfungsi untuk tugas rutin yang mudah. Jadi ganjaran luar sebenarnya yang kita kata tadi, motivasi ekstrinsik itu sebenarnya dia akan mengurangkan motivasi diri kita dan juga kreativiti kita sebagai seorang pejabat lah, terutama kalau kita tengok daripada konteks ini sebagai pejabat awam. Baik tuan, kita tengok kepada apakah yang di-highlight oleh pihak Pink ini tentang motivasi intrinsik ini. Kita ada 3 faktor asas. Yang pertama berkaitan dengan kebebasan, penguasaan dan juga tujuan hidup. Jadi untuk kebebasan ini tuan-tuan, kalau daripada motivasi intrinsik itu sendiri, dia menggalakkan setiap individu itu berfikir secara kritis, mengeluarkan idea-idea, barulah dengan cara itu dia dapat meningkatkan pelibatan kreativiti seorang individu itu. Bagi faktor yang kedua berkaitan dengan penguasaan, di mana setiap individu itu perlu menguasai tentang kerja buat mereka dengan lebih menyeluruh. Jadi bila ada penguasaan tentang ilmu, sekarang ni kita sentiasa dibukarkan tentang RPM, Rancangan Pendidikan Malaysia kita yang terkini. Jadi kita jadikan itu sebagai kita kena menguasai dahulu tuan-tuan, berbanding untuk kita nak pergi ke lapangan nanti, kita nak membantu pihak sekolah, pihak PPD dan sebagainya lah. Okay? Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan tujuan hidup. Jadi yang untuk tujuan hidup ni, bila ada motivasi intrinsik dalaman diri kita, dia akan merasakan individu masa dia lebih bermakna, dan apa yang dia nak buat tu dia akan beri impak yang sangat besar kepada diri kita, diri individu tu sendirilah ya. Baik, itu 3 faktor asas yang ditekankan oleh Pink tadi, dan melalui itu dia akan menghasilkan budaya kerja yang positif lah dalam organisasi yang terbaik. Pink menghighlightkan ataupun melalui individu itu boleh dengan mengeluarkan idea baru, dia boleh bekerja dengan cara yang fleksibel, tidak terikat dengan jadual semata-mata, dan sekali dia bila ada motivasi intrinsik ni, dia lebih menjana kita punya pemikiran agar berfikir di luar kotak.
dan juga peluang untuk memilih projek itu sendiri. Dia fikir dengan motivasi dalaman dia berani untuk nak melahirkan ataupun nak memilih projek-projek ataupun perkara-perkara yang di luar kotak untuk dia nak menjayakan pekerjaan dia. Dan juga dalam masa yang sama, dia boleh percaya, memberi kepercayaan pada kebolehan diri sendiri. Okey, jadi kenapa buku ini relevan untuk sebagai kita bekerja dalam segi kepimpinan kita dalam suatu organisasi? Pekerjaan itu menaikkan tugas-tugas harian dan ianya bersangkut paut dengan nilai dan sumbangan kita kepada masyarakat. Jadi bila kita ada motivasi itu sendiri yang datang lahir daripada diri kita, kita akan merasakan kepuasan yang lebih tinggi dalam melaksanakan suatu tugas itu. Okay, tuan-tuan, berkaitan dengan kekuatan buku, kita ada 4 kat sini yang kita highlightkan. Yang pertama, buku ini mempunyai konsep jelas dan mudah difahami. Okay. Dia berasas melalui kajian-kajian saintifik yang dijalankan, relevan dalam dunia moden, dan juga banyak contoh-contoh praktikal yang dibawa bersamalah dalam penulisan buku ini. Kerana dia disertakan dengan kajian-kajian kes sebagai panduan pelaksanaan. Okay, kalau kita tengok ada sedikit kelemahan dalam buku ini di mana kadang-kadang terdapat pengulangan idea-idea yang daripada pihak penulis dan juga kurang perincian berkaitan dengan teknikal kajian. Dan kita faham pada tahun 2009 ini semasa buku ini mungkin ditulis dia mungkin kurang metodologi yang nak digunakan untuk melahirkan kajian tersebutlah. Jadi nowadays insya-Allah dengan banyak tools yang membantu kita untuk menjadi lebih berkesan melalui teknik kajian, dia dapat memberi kita sebagai pekerja terutamanya ataupun sebagai individu untuk kita melihat suatu perkara itu dengan lebih jelas, dengan lebih terperinci dan kita boleh berfikiran secara kritis. Jadi saya rasa itu saja daripada saya dan juga unit HEM dan juga bagi mewakili sektor undang-undang murid pada hari ini. Sekian, terima kasih.